Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la amma ba'd. Alhamdulillah, dalam siri-siri yang sebelumnya kita dah berkongsikan banyak tentang sumber-sumber Islam dan beberapa garis panduan dalam kita menerima sumber-sumber dalam Islam. Hari ini nak kongsikan satu perkara lah yang ada kaitan juga dengan siri yang sebelum ni yang saya sebut tentang kenapa ada perbezaan. Iaitu apa? Iaitu di dalam Islam, semua orang, tidak kira siapa pun dia, semua orang, kata-kata dia ni boleh diterima ataupun ditolak. Kecuali siapa? Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semua orang kata-kata dia boleh diterima ataupun ditolak. Termasuklah generasi yang paling mulia selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pun sama, kita boleh terima ataupun tolak pendapat dia. Sebab apa? Sebab apa? Dia punya, kenapa kita boleh terima ataupun kita boleh tolak? Sebab hanya satu sahaja manusia yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dia ni tidak bercakap mengikut nafsu, tetapi bercakap menurut wahyu semata-mata, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam surah An-Najmi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Demi bintang apabila dia terbenam, sahabatmu ini iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak sesat dan tidak pula keliru. Dia tidak bercakap daripada hawa nafsu, tetapi dia, semua yang dia cakap tu hanyalah datang daripada wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Allah SWT menjamin kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu pun masih ada perincian. Kalau para ulama ada perincian tentang perbuatan Nabi. Sebab bila Nabi cakap dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bila Nabi buat sahaja tanpa Nabi cakap, adakah masih lagi dijamin? Itu pun masih ada perbincangan. Tapi selepas daripada itu, selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semuanya lah boleh kita terima, boleh dibincangkan, boleh diperdebatkan, boleh disesuaikan dengan suasana, dengan keperluan kita, selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sedia maklum, Al-Quran ni dia datang kepada kita dalam bentuk buku. Tapi dalam hadis ni pada awalnya, ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada awalnya disampaikan ataupun diteruskan melalui periwayatan ataupun pemberitahuan, pengkhabaran. Bila disampaikan kepada orang yang selepasnya, kemudian orang yang selepasnya itu sampaikan kepada orang yang selepasnya, kemudian sampaikan kepada orang yang selepasnya, sampailah ada orang yang menuliskan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk buku, dan akhirnya buku tu pula diriwayatkan. Adakah buku ni bersambung dengan penulis buku? Sebab zaman dulu ni tak ada ISBN, tak ada apa lagi, tak ada kita kata apa, mengkatalogkan buku ni kan, tak ada lagi perpustakaan negara ke sebagainya. Jadi kita kena jelas siapa yang menulis buku tu, penisbahan kepada penulis buku tu adakah betul. Sama juga dengan konsep zaman sekarang ni, ada konsep mesin cetak, ada konsep salin cetak, ulang cetak. Jadi zaman dulu tak ada konsep cetak ni. Jadi kalau kita nak buku tu, kita kena salin. Jadi adakah penyalinnya tu boleh diterima, credibility-nya tu, macam tu juga. Termasuklah semua konsep ni, termasuklah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan, yang pertama melalui pengkhabaran, kita kena cek siapa yang menyampaikan ataupun menerima khabar tu. Dan kalau kita menolak, bukan bermaksud kita menolak Nabi. Kita tidak menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menolak sebab orang yang mengambil daripada Nabi itu, ataupun orang yang mengambil daripada orang yang mengambil daripada orang yang mengambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak jelas ataupun tidak dikenali ataupun tidak diketahui siapa. Begitu contohnya. Jadi kalau kita hanya terima sahaja asal orang kata ini datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentulah banyak benda yang akan jadi masalah. Tu dalam bab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil satu contoh ini dalam bab hadis dulu. Iaitu apa? Sebagai contoh, bila diriwayatkan ataupun dikatakan bahawa sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkahwin ketika dia dalam keadaan ihram ataupun dalam keadaan sedang buat haji. Betul ke Nabi tengah buat haji masa tu dia tengah kahwin? Sedangkan kita tahu, kita sedia maklum yang masa berkahwin, masa tengah ihram, dalam keadaan ihram tak boleh berkahwin ataupun mengahwinkan.
Kemudian tuan badan sendiri, iaitu isteri Nabi lah yang berkahwin tu, dia kata tidak, Nabi mengahwini saya bukan dalam keadaan ihram. Jadi kita ambil contoh yang tu saja. Itu contohnya lah. Macam mana para ulama membincangkanlah yang mana satu lebih tepat. Adakah Nabi berkahwin dalam keadaan ihram ataupun Nabi berkahwin bukan dalam keadaan ihram tapi Nabi masih berada di Mekah contohnya kan. Macam kalau kita kan pergi ke Mekah buat haji 40 hari biasanya kan. Tapi bukan 40 hari itu sebenarnya haji. Haji sebenarnya mula daripada 8 ataupun 9 Zulhijjah, kemudian berterusan sampai habis melontar. Hari-hari tasyrik tu. Lepas tu dah habis melontar, dah tawaf, habislah haji. Tapi ramai je orang yang duduk lagi di Mekah tu sampailah ke berapa kan baru dia balik. Menunjukkan kata Nabi SAW pun mungkin macam tu juga. Dia kahwin dalam suasana-suasana macam tu lah. Tapi sahabat-sahabat dia ceritakan, sebab dia ceritakan tu dia ingat orang faham lah. Bila kata Nabi kahwin dalam keadaan ihram, maksudnya Nabi berkahwin masih di Mekah lah. Macam tu lah. Tapi itu contohnya. Itu contoh kalau hadis Nabi SAW. Apatah lagi kalau bukan hadis. Apatah lagi kalau bukan hadis atau bukan daripada Nabi SAW. Perbuatan kita ataupun konsep kita tidak menerima seseorang bukan bererti kita menghina ataupun merendah-rendahkan seseorang. Sebab apa? Sebab manusia memang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak sempurna. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada kekurangan, ada cacat cela. Jadi kalau kata seseorang tu kita kata dia ada kekurangan ataupun dia ada cacat cela, ini bukan satu penghinaan, ini satu benda yang biasa. Sebab semua orang ada kekurangan. Cuma mungkin kita kata kalau orang tu dia belajar ataupun dia mengkhususkan dia punya kemahiran dia dalam satu bidang, dia berjaya mengurangkan kelemahan ataupun kecacatan tu, yang kita kata human error ni kan, ataupun human mistake ni kan. Tapi kalau tidak, manusia memanglah sebagai seorang manusia tidak ada masalahnya kalau dia ada kelemahan, kesilapan, tu perkara biasa. Bahkan Nabi SAW kata semua anak Adam ini melakukan kesalahan, kesilapan, dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, kesilapan, dosa ini adalah orang yang bertaubat. Kullu bani adama khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hatta saya macam sekarang ni saya banyak cakap-cakap ni kan, dah berapa kali siri ni, saya pun bukan semua benda yang saya cakap ni betul. Jadi macam mana nak tahu saya betul ataupun salah? Jawapannya kita kena timbang tara kata-kata saya ni dengan neraca yang telah digariskan oleh ramai ulama. Ulama-ulama menggariskan panduan-panduan. Jadi kita timbangkan sahaja kata-kata saya ni dengan apa yang digariskan oleh para ulama rahimahumullah. Kalau kita tengok contoh perbezaan mazhab yang saya telah kongsikan dalam beberapa siri yang sebelum ni, perbezaan mazhab, bila ada perbezaan mazhab, bila kita menerima satu mazhab, contohlah kita di Malaysia ni ataupun di Nusantara ni, kebanyakannya kita bermazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bukan bererti kita merendah-rendahkan 3 lagi mazhab yang 4. Kalau kita kata ada mazhab fiqh yang 4 ni, bukan maksud bila kita menerima mazhab Syafi'i, bukan kita merendah-rendahkan mazhab yang lain. Dan kita tidak pula mengatakan bahawa kalau kita ni lebih pandai daripada imam tu. Tidak, kita tidak mengatakan kita lebih pandai ataupun imam-imam tu lebih rendah, lebih hina daripada kita. Tidak. Cuma kita memilih satu, ataupun kita ni telah dididik, diajar, diasuh dengan satu mazhab. Jadi kita biasa mengamalkan mazhab tu. Contohlah, saya bagi contoh, kalau dalam solat, bila kita bersolat, kita sedia maklum bahawa solat ni dimulakan dengan takbir, disudahi dengan salam. Jadi kalau kata ada mazhab yang kata boleh mulakan dengan lafaz selain daripada takbir, boleh mengakhiri dengan selain daripada salam, kita kata tak boleh. Kalau mazhab Syafi'i tak boleh macam tu. Itu saja. Kita tak kata kalau imam tu tak pandai ataupun imam tu tak cerdik ataupun kita merendah-rendahkan dia. Jadi tidak menerima pendapat bukan bererti kita merendah-rendahkan seseorang. Sama juga kalau benda tu tidak berkaitan dengan agama. Bila benda tu tak berkaitan dengan agama langsung, contohnya lah dalam undang-undang dunia kan, bila ada satu undang-undang dunia ataupun satu peraturan-peraturan dunia yang tidak ada kaitan dengan agama ataupun tidak berkaitan dengan akhirat, dibincangkan, bila kita tidak menerima ataupun kita mengkritik pelaksanaan dia, bukan bererti kita menghina para penggubal ataupun menghina orang-orang yang berkaitan dengan undang-undang, tidak. Tapi sebagai manusia memanglah ada benda-benda yang boleh dipersoalkan ataupun dibincangkan. Bukanlah kita mengkritik dengan niat menjatuhkan, tapi kita mempersoalkan ataupun membincangkan semula. Adakah benda ni betul ataupun tepat? Dan biasalah macam tu. Manusia ni
boleh jadi satu masa tu dia buat, dia ingat pendapat dia tu tepatlah pada masa tu, tapi bila dah habis, dah dilaksanakan, tengok tersilap. Biasalah. Jadi itu contoh dalam agama. Saya bagi satu contoh dalam dunia. Ketika zaman Nabi SAW sendiri, Nabi pernah masa peperangan Nabi SAW pernah berbincang ataupun bermusyarat untuk apa yang nak dilakukan dengan tawanan-tawanan perang. Selepas habis daripada perang, Nabi berbincang dengan sahabat-sahabat apa yang nak dilakukan dengan tawanan-tawanan perang. Kalau kita fikir, bukankah Nabi ni ada wahyu? Tidak semestinya semua peristiwa setiap kali berlaku apa, Nabi akan dapat wahyu. Tidak semestinya. Jadi selepas daripada peperangan tu, Nabi berbincang. Allah SWT pun nakkan kita belajar daripada sunnah Nabi SAW ni, iaitu berbincang. Kita berbincang. Sahabat-sahabat pun bincang. Ada yang kata kita bunuh semua tawanan ni. Ada yang kata tak payah bunuh. Kita, yang mana tawanan-tawanan yang ada duit, kita minta dia bayar. Dibayarlah, kita dapat duit. Yang mana tawanan-tawanan yang pandai, kita minta dia ajar anak-anak orang Islam, supaya anak-anak orang Islam jadi pandai. Jadi kita taklah kita rugi, dahlah kita jaga dia masa dia dalam tawanan ni, kita bagi makan, kita jaga tempat tinggal, kena ada orang yang pengawal. Tiba-tiba kita bunuh je, habis macam tu. Jadi tak payahlah bunuh. Jadi bila Nabi cenderung kepada pendapat tu, dan dilaksanakanlah amalan keputusan tu dilaksanakanlah. Jadi siapa-siapa yang ada duit, dia tebus. Bayar berapa-berapa untuk dibebaskan. Siapa yang tak ada duit, dia pandai membaca, contohnya dia kena ajar membaca. Siapa yang pandai menulis, dia kena ajar anak-anak orang Islam menulis. Sampailah orang Islam tu pandai membaca menulis, barulah dia dibebaskan. Dan macam itulah Nabi tunggu. Sampailah ada contohnya tawanan tu dia tak ada duit, tunggu sampai keluarga dia ke siapa-siapa ke yang ada duit bayar. Macam itulah. Dan Nabi cenderung kepada pendapat tu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran sendiri. Ini contohlah, ini contoh. Allah SWT menegur Nabi dan sahabat-sahabat lah, sebab dia bukan keputusan Nabi seorang, keputusan bersama, keputusan perbincangan yang bersama. Allah SWT dalam Al-Quran, Allah SWT kata tidak patut bagi seorang Nabi untuk mempunyai tawanan, sehinggalah Allah telah memberikan dia satu kedudukan di atas muka bumi. Sebab suasana pada ketika itu orang Islam berada dalam situasi yang lemah. Jadi kalau kata musuh Islam ni kita bebaskan semula, maksudnya dia semakin ataupun dia tidak berkurang musuh Islam tu. Jadi pada zaman tu Allah SWT tak mengizinkan lah. Cuma Allah SWT tegur sebab benda ni dah jadi, keputusan pun dah ada. Keputusan pula bukan buat seorang, buat dalam bentuk perbincangan. Jadi Allah SWT kata tidak patut bagi seorang Nabi untuk mempunyai tawanan sampailah Allah SWT menetapkan dia, memberikan dia kedudukan di atas muka bumi. Kamu, ni kata Allah SWT, Allah kata kamu inginkan dunia sedangkan Allah nakkan akhirat. Jadi bila Allah turunkan ayat tu, barulah Nabi tahu tersilap lah, ataupun tersalah lah keputusan tu, ataupun sahabat-sahabat tahulah salah keputusan tu. Jadi Allah siap bagi tahu lagi sebab dia punya hikmah dia, ataupun dia punya sebab dia kenapa tak patut ada tawanan, ataupun tak patut dia mendapat keuntungan dunia daripada tawanan tu. Tapi sama macam kita zaman sekarang ni, mungkin kita kata tak adalah wahyu. Kalau kita berbincang-bincang, tiba-tiba ada keputusan, tak adalah kita kata tunggu wahyu kata betul ke salah, tak ada. Cuma kita akan tengok samalah macam yang Allah SWT bagi tahu tadi, apakah dia punya situasi sesuai dengan kita punya keputusan tu. Adakah suasana pada zaman sekarang ni sesuai dengan keputusan tu. Sebagai contohlah, kalau di Malaysia ni kita ada had laju kan, had laju di jalan raya ni 110. Tiba-tiba kalau kata ada perbincangan lah dalam kalangan para penggubal undang-undang ni, dia kata kita naikkanlah pergi 130. Dia kata naik pergi 130. Lepas tu boleh dipertikaikan, adakah suasana kita ni, jalan raya kita sebagai contoh, adakah jalan raya yang kita buat ni telah menerima ataupun sesuai untuk kita bawa laju. Simpang itu adakah simpang yang sesuai untuk kita belok. Contoh kan, kita pun tahu kan simpang ni semakin tajam dia susah nak belok dengan keadaan laju. Jadi kita membincangkan berdasarkan suasana. Sama juga dengan Allah SWT menegur Nabi, pemilihan keputusan Nabi itu berdasarkan suasana. Suasana pada masa itu tidak mengizinkan. Jadi begitulah sebenarnya dalam Islam, disiplinnya apa? Tidak ada sesiapa yang betul semua. Tidak ada sesiapa yang betul semua. Yang ada, yang kita kata betul semua ni hanyalah Nabi SAW. Yang lain kita boleh terima ataupun kita tolak. Tak kira lah dalam urusan agama ataupun dalam urusan akhirat ataupun urusan dunia sekalipun, kita boleh terima dan boleh tolak. Tapi tolak ataupun terima tu bukan bererti kita menghina dia ataupun merendah-rendahkan dia, dan kita bukan menolak tu dengan mengikut nafsu, tapi kita menolak tu dengan menimbangkannya dengan suasana ataupun dengan
persekitaran yang pada masa itu sesuai ataupun tidak sesuai. Jadi itulah dia betapa Islam ni agama yang sangat-sangat terpandu, sangat-sangat tersusun, sangat-sangat bersistem. Menunjukkan kata Islam ni bukan semua orang, kalau hatta wa imma lah, ustaz ataupun ulama sekalipun, kalau dia boleh bercakap tu bukan kata semua benda dia betul. Kita tetap akan bandingkan, kita tetap akan balikkan kepada neraca timbangan yang asal, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah, mengikut kefahaman para ulama yang telah menggariskannya. Wallahu alam, itulah dia. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin.